Assalamualaikum, welcome back to my channel Zuraida Ismail. Kami sekarang berada di kampung. Pagi-pagi dah turun ke pantai untuk sarapan dan mandi laut. Kami suka datang berkelah pagi-pagi sebab kalau pagi senang dapat parking dengan banyak tempat kosong untuk berkelah. Dekat Kuala Besut ni pagi-pagi ada banyak gerai yang jual sarapan. So, kami bungkus je nasi dan makan tepi pantai. Berselera betul dapat sarapan macam ni pagi-pagi. Biasa kat sini ada jual nasi berlauk, nasi dagang, nasi kerabu. Saya bungkuskan nasi lemak lauk ikan. Nasi yang saya bungkus ni RM5 je kat sini. Murah, tak dapat dekat Johor. Kalau saya balik Johor nanti saya mesti rindu nak makan nasi lemak lauk ikan dengan telur lagi. Nasi lemak ni ada ikan 2 ketul, telur rebus 1, ada timun. Telur rebus dalam nasi lemak ni dia tak sama macam telur rebus biasa tu. Telur rebus ni dia dimasak bersama-sama dengan ikan. Jadi dia akan lama dalam periuk bersama-sama ikan dan dia meresap rasa ikan tu sekali. Memang sedap, memang tak dapat tempat lain. Meh, jemput makan. Mari pula, Ma. Pagi ni pantai nampak okey. Tak ada ombak yang besar, jadi pantai nampak tenang lah, sesuai untuk mandi. Siapa yang berkelapangan bolehlah datang bercuti ke Terengganu. Kat sini namanya Bukit Keluang. Kat area Bukit Keluang ni terdapat banyak chalet, ada banyak resort, ada juga hotel. Tapi biasanya kalau hari cuti sekolah memang resort-resort ni, hotel, chalet penuh. Jadi kenalah booking awal sebelum tarikh cuti. Kalau sebelah petang orang lagi ramai. Jadi susah nak dapat parking dan nak dapat tempat yang strategik untuk berkelah. Dari sini kita boleh nampak Pulau Perhentian. Sebenarnya JT Pulau Perhentian tak jauh daripada sini. JT Perhentian berada di Pekan Kuala Besut. Mandi. Je lah mandi. Nak mandi. Sabar. Sabarlah. Di sini pun ada disediakan perkhidmat tambuk untuk ke Pulau Tudung Saji kalau saya tak silap lah. Dulu ada banana boat, saya pun tak pasti sekarang ada lagi ke tak banana boat. Kat tengah-tengah laut tu suami saya dan anak dara saya. Pantai kat sini landai, jadi walaupun ke tengah laut airnya taklah dalam sangat. Lagi ke tengah airnya lagi jernih, tapi kenalah berhati-hati juga. Balah basah ni dek. Mama ni bakal juga di kolam. Dia mandi dah dulu. Kita dah keluar. Baju tak lalu mah, tak nak pakai.
Pasir pantai kat sini bersih. Jadi tak risau kalau anak-anak main pasir ke, nak bergolek kat tepi pantai ke, okey je. Jadi siapa yang berkelapangan bolehlah datang bercuti ke sini. Okey, sampai sini je lah video kita kali ni. Assalamualaikum.